Ni dia bas Terengganu bas Terengganu. Keunikan basnya berbentuk kemelayuan Okey guys, di sebelah kiri aku ni adalah istana istana di Kuala Terengganu. Istana Maziah nama dia. Okey, ini adalah pejabat pos besar. Okey. Wah, sungguh tak aku sangka Pasar Payang dah jadi macam ni guys, rupanya. Subhanallah. Oi, Pasar Payang dah jadi macam ni guys. Pasar Payang yang dulu tu aku ada ambil lah video. Video tak ada video ada ambil sikit-sikit lah, tapi aku bukan buat konten YouTube masa tu tapi adalah simpan kenangan video Pasar Payang lama tu. Dah jadi macam ni kawasan ni. Dulu Pasar Payang tu dekat depan ni lah guys tempat bangunan lama dia. So tak sangka aku dah jadi macam ni Okey, ada masa terluang ni, jom kita pergi tengok kejap guys area Pasar Payang ni. Okey, agak susah juga nak parking di sekitar Pasar Payang tu, walaupun dia dah luaskan kawasan tersebut. Kita try pusing lagi sekali untuk mencari tempat letak kereta di situ Okey guys, aku dah park di kawasan Pasar Payang di Kuala Terengganu ni. So kita pergi tengok seperti apa Pasar Payang yang baru ni Okey guys, bazar warisan ni satu masa dulu satu tempat yang agak megah jugalah pada 10 ke 12 tahun yang lalu tapi kini dah jadi macam ni guys dah jadi bangunan tinggal Itu adalah eskalator yang dah tak berfungsi, dan bangunan dia memang usang guys What a waste. Dah buruk bakal dirobohkan aku rasa ni. Okey guys, bagi korang yang dah lama tak turun di Kuala Terengganu macam aku, so inilah video yang betul yang korang tengok untuk korang tengok keadaan dan suasana Pasar Payang di Kuala Terengganu ni macam mana So dulu guys, ini adalah tapak lama kalau tak silap aku kat sini lah tapak lama Pasar Payang ni kat sini semua ni. Tapi telah dilapangkan dan dikosongkan kawasan ni, dan dibuatnya satu bangunan seperti ini Pasar Kedai Payang. Ditulis Pasar Kedai Payang. Okey guys, di sini Pasar Kedai Payang, di sana pun dia ditulis Pasar Kedai Payang. Dekat sana tu, kalau kau boleh tengok daripada sini tu, yang tu pun ditulis Pasar Kedai Payang bermakna kompleks Pasar Kedai Payang ni daripada sana membawa ke sini. Ni dia. Okey, jom kita tengok guys kat dalam. Sama sama ke? Ataupun mungkin dekat sini jual makanan, dekat sana jual baju. Okey, jom kita tengok. Okey, awal-awal masuk kita dah nampak durian guys Oh, ni blackthorn sedap guys. Ini macam biasalah pasar-pasar yang terdapat di pantai timur. Seperti inilah jualannya Ada keropok, ada budu, ada nisan. Ingat tengok kak. Kita ambil video Ustaz. Cantik. Dah lama tak mari ni. Bagi-bagi dah baru tempat ni. Berapa tahun tak tahu lah. Oh, lama dah. Tengok pasar tu dah tak ada. Terkejut juga tadi. Ya, ni kita 2 hari nak puasa tu masuk sini. 2 hari nak puasa? Tahun ni lah puasa baru ni, baru lagi. Oh, ni baru lagi masuk. Oh, sebelum tu dia orang kat mana? Kita berterabur sekali. Luar sana ada, sana ada. Oh, mana-mana lah. Semua. Sekarang ada satu tempat. Maknanya kompleks ni, yang ni dengan yang ujung sana. Yang ni semuanya pakaian dengan kedai emas. Bila dia masuk sana, kita masuk sini. Oh. Sana tak ada makanan keropok macam ni lah. Dia ada pakaian. Pakaian saja. Alat dapur, selipar, semua ada. Di sini makanan lah. Semua makanan. Okey. Dah lama tak mari, memang lama sungguh tak mari lah.
Saya mari sini dulu, last saya buat kerja sini. Masa tu jambatan angkat baru nak buat. Lama dah. Baru nak buat, lepas tu KTCC Mall itu tak ada lagi. Jalan kat situ tutup semua. Saya boleh jalan-jalan kaki semua dekat situ. Oh, malam sungguh tak? Okey. Lama dah main kena shopping banyak lah. Lama tak main. Tu nanti saya nak bawa kawan saya nak survey dulu. Mana dek? Kita orang daripada Putrajaya. Betul. Saya bawa kawan saya nanti mari sini. Nak tengok dulu. Oh, ya. Pokok apa ni? Ini kapal ikan tambang. Tambang lah. Ni. Okey. Ini banyak tutup hari Selasa. Ramai orang buka. Lain ramai yang buka. Oh, kalau hari Minggu? Hari Minggu buka. Memang ramai lah. Hari Minggu buka lah. Satu Ahad memang ramai orang. Okey. Rasa ramai yang cuti. Customer orang. Oh, tapi dapat ruangan lagi besar Ruangan sempit, cik. Makin kecil. Oh, ya? Sebab kita ni makan ruang haram lah. Dah luar ni lah. Patutnya sempit je. Masuk sekat ni nanti. Kena masuk dalam lah sebenarnya. Nak beli arahan lah. Suruh masuk ke dalam. Nampak besar lah ni. Lepas ni kita akan ambil balik. Kecil je kita. Oh, masuk dalam balik. Mana legal ni nak suruh luar. Nak masuk dalam balik lah. Oh, ni pun ada. Ni sedap ni. Penuh kan? Pernah. Tak apa. Kita nak pusing dulu. Nanti saya bawa kawan mari sini. Okey, baik. Terima kasih lah. Okey guys, mana-mana kedai dia semua macam ni biasa So kalau di Terengganu jangan lupa beli manisan. Manisan ori Berapa satu ni kak? Itu 13 atau 10. Ori bakar. Ni 13.10. Ori ni. Yang kecil lagi pada ni tak ada. Tak ada. Okey. 10 dengan 13 satu ni. Oh. Ni 10 ni. Okey kak, saya pusing dulu Okey, kalau mengikut kata kakak makcik tu tadi, di sini ruangan menjual makanan makanan. Keropok tu keropok tom yum aku punya favourite tu. Sebenarnya ruangan dia kecil je. Kata dia dah ambil ruangan lebih lah kat sini sebenarnya. Tapi pada aku biarlah ruangan ni sampai depan ni apa salahnya sebab barangan dia orang banyak kot, dia orang nak berniaga kan. Tapi ruangan ni lebih besar, luas, tinggi bumbung dia dan selesa lah pada aku. Ruangan pengaliran udara dia memang tak panas lah. Macam dulu tu dia agak panas juga. Oh ni serunding pun ada kat atas tu. Sedap tu, dari sini dah bau dah serunding. Oh pandai kakak ni. Kipas tu dia halakan ke serunding tu. That's why aku bau serunding sedap seolah-olah macam orang masak. Tapi sebenarnya kipas tu Okey. Di Terengganu ni macam-macam ada lah guys. Dia punya jajan tu lagi menarik lah aku tengok. Ni aku pernah makan Ni apa nama dia, tak ingat lah. Manis lah manis. So Terengganu ni sudah pastinya akan aku shopping banyak sikit lah nanti barang-barang ni. So hari ni aku survey dulu. Okey, tadi tu barisan depan ni, kita pergi barisan tengah pula Ada jual lokcing. Lokcing ni semua jenis-jenis keropok ikan lah. Okey, ini ada sos sekali disediakan. Ini semua serunding guys serunding daging. Ni Nissan. Orang sini dia panggil Nissan guys Manisan. Dia kedai dia orang duduk kat atas sana Sini pun ada Oh, sampai ke tiang ni dia ambil tempat tak ada kak, saya pusing-pusing tengok je. Tak apa. InsyaAllah Ya
Boleh diajak bergurau pula. Lain ada Ui, macam-macam aneka jenis yang korang tak pernah jumpa kan. Okey, ini buah keranji guys. Bagi siapa yang tak pernah tengok, ini adalah buah keranji. Buah keranji ya? Buah keranji dalam perahu. 10 Kita survey dulu. Nanti kita bawa kawan. Okey ah. Ini apa Berwarna-warni Berwarna-warni dia ada belah ke dalam. Apa ni? Bendi Bendi ada. Oh, Ubi ada. dia buat keras buat kopok. Oh. Memang sedap. Ni sesuai untuk sambil menonton televisyen Oh. Manis ke? Ni manis ke? Manis lemuk lah. Manis lemak lah. Oh, tu ni. Ni apa ni? Macam pelik-pelik aku tak pernah jumpa. Mangga Mangga kan? Yang tu alis sukri yang tanam tu. Oh, mana? Ni? Bukan dia bawah-bawah. Ni Oh. Alis Syukri? Dia punya? Oh, dia jual lah. Oh. Kedai keropok Aini Saya lama tak mari dah kak. Mari-mari tengok dah jadi macam ni. Oh. Kedai kain sini. Sana tu pun kedai pasar payan juga sana. Kain, pakaian, gerak tangan, emas, kuyup belanga. Kat sini tinggal makanan sahaja. Oh, sini makanan sajalah. Dulu kita bergabung dua. Lepas tu tempat kita duduk sekarang ni tempat bilik-bilik pakaian. Oh. Semua dia pergi untuk kat sana, kita juga ke sini. Oh, mana sana pakaian sajalah. Kalau macam tempat makan food court semua? Situ pun ada, sana pun ada. Oh, sini ada, sana ada? Sini sudah pasti ada bisto nasi ayam. Oh, sini Sana ada. Wah, abang bodybuilder ke? Dia masuk tanding orang ni dapat murah. Oh, tu tu baik Abang nak makan sini lah. Sini ada Oh, okey. Minyak, nasi dagang semua ada. Sini lagi banyak pilihan lah Okey, baik. Terima kasih bang. Terima kasih kak. Okey, abang tu kata belah sana ada food court belakang sana. Nanti kita pergi tengok kejap lagi. So kita round sini dulu. Okey guys, rata-rata dia punya jualan dia sama saja kat sini, sama saja. Sampai ke sana lah. Okey. So kita pergi oleh kerana kedai dia dah kunafa pun ada guys Kunafa pun ada jual Kunafa pistachio. Ni dia. Dubai punya Aku bawa balik daripada Dubai hari tu. Ini aku punya favourite guys Okey, jom kita pergi tengok seperti apa dia punya food court guys kat sini. So kalau mengikut akak tu cakap tadi, kat sini makanan lah, banyak makanan. Pakaian dia dekat belah sana Okey, kat sana macam ada jualan sayur ulam-ulam dekat belah sana Okey, ini semua kedai yang sama jual barang yang sama. Kat sini ada apa ni? Ada colek mangga. Oh, memang menarik guys pasar Payang Terengganu ni. Ni apa benda Urat keting. Hak ni. Oh. Dia pedas ni. Pedas manis masam guys. Pedas manis masam. Urat keting makan dengan macam mana makan? Makan gitu boleh? Oh. Durian creep pun ada. Okay, terima kasih dek. Okay guys, sini ada pelancong daripada mana Nampak gaya macam bukan Malaysia Aku pun tak sure daripada mana ni. Okay, sebelum kita pergi pasar sayur-sayuran kita masuk dalam ni sekejap. Tengok apa yang ada kat sini. Okay, ni manisan juga. Ini tebal sikit, besar sikit. Yang ni besar sikit
Nissan. Beras. Ini pulut susu Oh, berapa satu ni bang? RM7. Oh, 7 ni. Ni semua sama ni? Semua sama pulut susu. Cuma beza dia, yang biru ni paling lembut sekali. Biru paling lembut lah. Kalau merah ni dia keras sikit. Oh, tu ni. Kalau pulut biasa yang timbang ni, pulut biasa. Oh, yang tu pulut biasa. Ni manisan Itu manisan. RM5 lah ni lah. Oh, yang ni RM5 lah. RM5, yang ni RM9. Ni 9 abang bagi. Kalau ni pure ni. Tu pure 20 lah. Oh, pure macam, oh ya, colour dia lain bang Kalau yang ni dicampur kat 5% gula. Dia campur gula sikit lah. Kalau yang ni, yang bawah ni campur separuh. Okey. Yang ni pure. Oh. Okey, tak apa bang, saya survey dulu. Saya survey dulu. Saya ada kawan bawa kawan ni. Nanti kita survey dulu. Sebab saya mari-mari tempat ni dah baru dah. Tempat ni dah baru. Tu yang saya macam nak ambil kan video kan. Okey bang. Baik. Okey, ni ada juga Nissan ni jual-jual benda-benda macam ni lah pulut, beras, tom yum paste, semua ada kat sini. Oi, kedai aiskrim guys. Di tengah-tengah kesibukan pasar ni ada kedai aiskrim. Ini rempah ratus macam-macam rempah ada. Ada non bencik muda punya kedai. Okey, ni jualan barang plastik, cup semua ada. Rempah Haji Ismail. Ada hitam kasar. Okey, rempah-rempah tu dicampur-campur guys memang dia pakar lah. Bila dia dah campur tu, kemudian dia orang tumis, masakan tu akan menjadi lebih sedap lah. Macam akak tu buat, mencampurkan, nampak tu. Dia campur-campur Okey guys, jom kita jalan lagi. Kat sini jualan kacang-kacang dan muruku. Ya, tengok saja. Nissan. Oh, dia ada lain-lain. Dia ada untuk masakan, untuk masakan ni. Ya asli dia, tapi kita bagi gerik dua. Kalau gerik satu yang ni untuk buat air ataupun orang kecil manis. Kalau macam kita orang normal. Ya, ni berapa ni? Kalau ni Pak Yas keping 100%. Oi. 100% ni. Oh, dia kalau ori color macam tu 100% ni tak ada campur gula pun. Oh. Kalau ni campur juga 5% je dah. Tapi sini panggil asli. Tadi akak cakap macam mana orang kecil manis? Macam mana? Kecil manis boleh lah. Kecil manis ataupun untuk buat sebab air. dia bukan gula ni lah. Oh, okey. Kalau kita orang normal. Kalau buat air kopi ke apa boleh pakai tu lah. Ya, kalau cair jadi gini. Kalau? Cair. Ni betul cair yang mahal sikit. Cair. Oh. Kalau orang buat kopi ni sahaja ni. Pakai gula ni lah. Ni berapa ni? Dia mahal, 28 ni. RM28? Kalau kita ambil ni je, sama boleh cair kot ni. Oh ya Ambil kepingnya. Tapi kalau untuk masak ambil yang ni je. Oh, kalau untuk ambil masak yang ni lah. Ini untuk buat air semua lah. Kalau macam kalau buat kuih-kuih, kuih-kuih yang ni lah. Kalau buat kuih yang ni ataupun untuk masak je tawar. Oh, kalau masak dia tawar. Dia tawar untuk kita biasa lah. Kalau kecil manis okey lah. Untuk dia tawar gula badan dia. Okey. Oh. Kalau untuk masak je tawar. Hak ni dia akan ada. Hak ni akan ada campur jugalah. Sikit. Bukan yang tebal. Ya, ya, ya. Banyak lagi. Ya, ya. Tak apa kak, saya survey dulu. Okay, terima kasih kak lah. Oh, cantik lah. RM28 dah guys. Kalau untuk minuman bekas tadi tu RM28. Dekat luar ni ada kedai makan Kedai makan kat luar sana. Beras baru sampai. Okey, kita dah habis tadi kedai tadi tu.
Ni barang-barang kering seperti bawang, bawang putih. Okay, kita try pergi tengok. Oh, ni pasar basah dia jual ayam, daging semua dekat sini guys. Okay, belacan pun ada Belacan ni daripada mana? Sebelah takir. Belacan sebelah takir Sebelah takir yang bulat ni yang marang, yang lain semua sebelah takir. Yang ni sebelah takir lah. Oh. Buat je lain-lain. Weh, dia Dia macam lembik sikit tu lembik sikit tu yang lama sikit lah. Kalau yang baru yang ni buat merah. Yang baru merah ni lah. Oh, tu dia. Yang sama itu cuma merah dekat sirap je. Oh. Kalau ni yang baru lagi. Yang lain. Gas sikit. Macam sedap dia bau dia. Dia sedap sikit. Kalau lembek pun dia okey. Okey. Ada nak yang mana? Tak apa, saya tengok dulu. Saya pusing-pusing dulu. Okey. Nanti ada kawan nak mari lagi ni. Ya. Terima kasih guys. Okay. Okay guys, ini pasar-pasar tadi ayam, daging macam biasa lah. Aku malah nak cerita banyak Pulut susu, pulut cap angsa emas. Petai jeruk pun ada guys. Ni petai jeruk ni. Petai jeruk. Okey. Okey guys, jom kita pusing lagi. Oh, inilah food court yang dia cakap tadi tu guys. Food court yang berada bodybuilder tadi cakap. Ni dia. Tempat makan dia. Oh, tu kurma yang aku beli semalam Ini jual ini food court dia Ini food court dia guys. Sini macam-macam pilihan ada makanan. Dia cakap lah sini kalau nak makan dekat sini lagi banyak pilihan lah. So yang ni lebih lapang lah berbanding dengan food court yang dulu, kedai yang dulu tu. Aku tengok ni dia lebih open, lebih luas sikit lah. Pengudaraan dia pun baik. Food court di Pasar Payang, Kuala Terengganu. Okay guys, let's go on to tempat-tempat sayur-sayuran. Oh, apa yang jatuh tu? Alamak. Let's go on ke tempat-tempat sayur-sayuran di sana. Okay, ini adalah penjualan sayur-sayuran lah. Macam biasalah. Ada kipas besar guys kat atas ni, agar orang kat sini dia tak kepanasan sayur-sayuran. Pemasangan bendera Jalur Gemilang guys sempena hari nak dekat Merdeka ni. Cendawan tiram, telur asin guys lagi sekali kita jumpa telur asin. So Pasar Payang ni lagi hebat lah lagi besar lah So Pasar Hadijah, Siti Hadijah yang aku tak sempat nak pergi Kota Baru tu macam mana rupa dia Ini buah setul ni aku ada beli dekat Pasir Putih lagi tu. So tak payah belilah, aku dah beli Oh ni hitam sikit lah, tak berapa best Ni rupanya Thailand punya guys. Okay, so kita survey dulu harga-harga tempoyak satu bekas RM15. Ni apa kan Oh ni kerisik Ni kerisik kan. Tak apa kak, saya tengok dulu. Ni bunga nak buat apa kak? Mandian Mandi ya. Untuk mandi kan? Mandi awal 5 bubuk. Oh campur ni lah. Oh tu dia, bunga untuk mandian guys. Tu akar apa kak? Akar peluru. Akar apa? Beluru. Akar sintuk. Beluru, akar sintuk.
Oh ni ya Kasinto. Okey. Nama berbeza guys Dekat sini Beluru. Okey Kak, terima kasih. Penjualan ikan masin pun ada kat sini guys. Ni dia penjualan ikan masin. Ni petai, ubi kayu, ulam raja pun ada kat sini. Ni buah apa ni? Buah apa Ni buah apa Kak? Buah sentul lah. Oh, buah sentul. Oi, boleh besar gini buah sentul. Aku biasa jumpa buah sentul besar ni je guys. Rupanya dia boleh besar Oh, amazing. Maklumlah orang bandar. Jering pun banyak guys. Macam-macam ada Penjualan sayur-sayuran. Ini dia turis beli pisang turis ni. Ini apa Apa ni guys? Apa benda ni? Warna merah-merah ni. Serbuk ke? Okey, ini pucuk gajus. Pucuk gajus. Ini apa aku tak tahu Pegaga ke? Terong pipit pun ada. Buah rambutan tinggal tu je guys Ni pisang-pisang ni buat cekodok sedap guys Yang lembik-lembik ni. Budu banyak guys budu. Okey, ni dia pasar Payang di kompleks bangunan yang baru. Ini baru bahagian sini guys kita belum pergi di bahagian sana lagi. Dekat sini aja pun dah banyak macam ni penjualan. Okey, kita try masuk sini. Mana kita nak ikut Alamak, situ sempit dah. Oh, kuih ni bakok apa? Bakok ubi. Apa benda ke aku panggil, tapi sedap ni. Sedap ni. Anggur muskat Okay guys, kita pergi section ni. Ni nasi sarapan-sarapan pagi masih ada lagi terjual kat sini. Waktu sekarang dah pukul berapa Pukul 12:20. Tapai ubi Ni tapai ubi. Banyak kuih-kuih juga yang dijual di sini. Okey, sama saja Okey guys, habis di section sini kita pergi ke bahagian sana pula ke bahagian sana, bangunan sana tu. Kita try pergi tengok bangunan sana. Tu dia. Pasar Kedai Payang juga dia tulis kat situ. Kita pergi dulu kat sana sebelum waktu parking aku habis aku bayar online Okey guys, habis kompleks yang ni kita pergi tadi. So dulu ni lah tapak dia guys menjadi kenangan lah sekarang dia dah naikkan yang baru. So ini bangunan ni pun baru je. Akak tu cakap tadi 2 hari nak puasa tahun ni dia orang pindah ke sini. Sebelum ni dia orang mengata-kata lah, dia kata ada yang masuk sini, ada yang mengata-kata kedai.
So ini pun nampak gayanya macam dah tinggal kenangan macam dah ditutup pagar tu, tak tahu apa dia dah buat. Mungkin dia akan tinggalkan untuk sebagai warisan juga ke apa, aku tak tahulah dia nak buat apa So ini ada satu menara jam yang baru. Okay guys, jom kita try tengok dekat sini guys. Apa yang ada. Kata je kat sini kebanyakannya menjual pakaian. Okey, kat mana kita nak mulakan dulu guys? Kalau naik atas ni, aku tengok tadi pakaian daripada bawah tadi aku nampak macam pakaian lah banyak kat sini. Okey guys, ini dia Pasar Kedai Payang. Tu dia. Pasar Kedai Payang. Kita ambil gambar dulu. Okey. Nampak satu gambar. Jom kita try round kat sini. Sini ada kedai emas Ada kedai emas 2 kat depan ni. Dan ada satu okey, ada clown kat sini untuk menghiburkan kanak-kanak. Ni kedai cincin. Ni ada satu anime juga kat sini. Okey, dia babai aku pun babai dia. Oh, dekat bawah ni banyak kedai-kedai emas guys Kedai-kedai emas. Di sepanjang-panjang ni semua kedai emas. Okey. Bawah ni Bawah ni semua adalah kedai-kedai emas di sini. Okey. Okey, ada eskalator nampaknya kat sini. So tak apa, kalau ada eskalator kita round dulu. Kita round dulu tengok. Kat bawah ni apa dia jual. Okey, bangunan kat luar tadi yang aku tunjuk yang dia dah tutup dengan pagar tu, asalnya kedai-kedai ni lah kedai-kedai ni lah kalau tak silap aku. Tapi dia orang dah semua dah berpindah ke sini. Ini galeri Yayasan Diraja Sultan Mizan. Dek nak tanya, kedai yang kat luar tu dulu yang bertutup pagar tu, dulu kedai-kedai ni semua dekat sana kan? Bukan Oh, yang tu dulu apa tempat apa tu yang tepi yang nampak ni, bangunan ni. Dulu kedai ni semua sana kan? Betul lah. Maknanya semua dah pindah sini dah. Tak, memang dulu ni pasal yang lama macam sebelum renovate ni. Duduk sana dulu. Oh, sebelum tu memang sini. Rasanya sini, ini tak ada lagi dulu. Oh, ini bangunan ni kira dah dibarukan lah. Okey. Okey. Okey, terima kasih Okey guys, itulah ceritanya tadi. So bangunan ni memang dah ada kat sini, cuma di-upgrade kan. Sementara tu diorang duduk dekat bangunan lama yang aku tunjuk kat luar tadilah, yang diorang dah tutup dengan pagar tu, pagar zinc tu. Lepas tu dah siap sini, dah okey semua, barulah diorang berpindah semula dekat kawasan ni. Wah, ini ada jualan patung-patungan penyu Terengganu terkenal dengan penyu Ni beli kat cucu pun bagus juga ni kan. Barang-barang souvenir guys kat sini. Cantik-cantik magnet penyu. Pasar Payang, nampak? Jambatan buka, jambatan angkat semua ada. Memang cun lah. Oh, tanjak pun ada kat sini. Nice. Penjualan tanjak macam-macam kedai gift kat sini. Ini gift berbentuk craft tangan Ini semua berbentuk craft tangan lah. Oh, set pun ada. Magnet set pun ada
Ni kedai apa? Perusahaan tembaga. Oh, nice. Tembaga ni aku minat juga ni. Tembaga Tapi tembaga ni agak mahal jugalah kalau nak memilikinya. Barang-barang lama Gobek pun ada. Gobek sirih kat situ. Atas tu iron yang pakai arang ni dekat atas sana. Tembaga asli. Barang-barang untuk hantaran pun ada So barang-barang hantaran kalau pakai tembaga ni lagi nice lah. Dia lagi betul-betul orang zaman-zaman dulu dia guna tembaga untuk hantaran ni. Okey. Sini banyak gift patung-patung. Macam biasa, semua kedai menjual hampir sama barangannya. Okey. Kedai peralatan dapur. Kat mana Kedai peralatan dapur. Cuba kita tengok. Oh, kat sini. Okey, kita tengok kedai peralatan dapur. Cantik. Puyuk-puyuk pun ada guys. Tu dia. Kedai peralatan dapur. Ini orang rumah aku suka ni benda-benda macam ni. Memang dia minat lah benda-benda peralatan dapur ni. Tu tembaga agak. Yang dalam tu tembaga Oh, okey. Terima kasih kak. Terima kasih. Kak tu dia malu-malu Dia mengelak-elakkan wajahnya. Banyak barang-barangan dapur dijual di sini barangan dapur tapi elastik ada jual kat situ Sabit guys. Okey, tudung saji baru Wah, ini nice. Tapi berat sikit lah. Tudung saji rotan dia perbuat daripada rotan. Berat tudung saji ni guys. Ni tudung saji ni berapa? Oh, berapa kak ni? Dia ada 2 pattern kan. Kalau hot ni 65. Kalau hot ni 60. Oh, Dia corok dia corok. kenapa 2 pattern? Dia Dia punya corak dia. Tu. Kalau nak ambil bagi 60. Oh ni Tak apa kak, saya survey dulu. Tanya dia. Tak apa, saya ambil kat situ tadi. Okey. Terima kasih kak lah. Okey. Oh yang ni. Yang ni nice Aku memang minat ni guys benda-benda macam ni Tudung saji macam ni. Oh memang nice Cuma tu lah aku bawa kereta. Oh yalah dia punya corak luar tu kan. Okey. Terima kasih kak. Aku memang minat barangan-barangan macam ni. Cuma tu lah, kali ni aku pergi bawa kereta dah. Kalau bawa van tu boleh juga bawa barang. Ini periuk yang terkenal, periuk cap buaya terkenal dengan dia punya keras dia, tebal dia periuk cap buaya. Oh, dalam-dalam tu semua ada kuih akok punya acuan, semua ada tembaga keris pun ada jual Oh, keris pun ada bang Keris ni berapa satu bang? Atas saya bang. Oh yang ni ikut saiz 6,5. 600. Oh, keris bukan murah guys beratus-ratus harganya. Kalau yang kecil ni berapa? 400,5. Memang tak ada puluh. Tak ada puluh guys. Keris tak ada puluh guys. 160 besi. Hak ni 160 Besi biasa lah. Besi biasa lah. Oh. Besi pelik. Oh, kalau ni besi apa? Tu tepa. Oh, dia tempa. Yang ni memang daripada kilang dia apalah. Okey. Tempa ni dia mahal sikit lah kan. Dia bakar kata. Oh, kalau yang macam ni 100 lebih lah ni. 100 lebih lah. Atas saya. Oh, sebab saya minat kat keris-keris ni. Aku minat keris ni guys
tu 200 besar. Sebab memang saya berangan-angan nak apa tu letak kat dinding rumah juga ni. Cuma nantilah. Saya rasa betul. Memang kena ada tu. Lambang tau, lambang. Betul. Ya. InsyaAllah bang. Semoga saya dapat belilah. Saya nak beli yang jenis cantik-cantik sikit lah kan. Yang macam ni kan. Oh, ini 600 lebih ke? Besi ada komor. Besi yang ditempa Di depan. Dia ada komor. Apa pamor Komor. Pamor tu mana? Ni agak dia. Oh ni. Allahu Akbar. Oh cantik guys. Oh kalau yang kata pamor tu yang macam tu lah. Dia jadi ada urat-urat tu Oh. Ini rasanya dia lapisan-lapisan tu yang dia jadi macam tu kot. Jadi cantik ni. Dia bakar, dia kepal. Okey bang. Penjualan senjata banyak Okey baik. Terima kasih. Ini semua tembaga Ini semua tembaga. Oh cantik. Terengganu ni. Memang dibuat di sini buat di sini. Oh. Ada orang guna untuk ni untuk meniaga semua. Sebab dia lagi pengaliran panas dia lagi cepat kot. Oh. Dia makanan lambat wasi masalah. Okey. Itu kelebihan tembaga Okey guys, ini Rizman Tembaga banyak dia ada jual kedai apa ni senjata semua ada barangan tembaga semua ada. Di Pasar Payang jangan lupa Rizman Tembaga. Okey bang, terima kasih bang. Oh, kuali cantik kan ada corak Okey guys, kita pergi naik bahagian atas lah Okey guys, di Pasar Payang ni, yang komplek yang lagi satu ni, dia ada ruangan lega yang luas dan tak panas lah kawasan ni. Berbanding dengan Pasar Payang dulu, dia punya pengudaraan dia pun cantik, luas, lapang dan selesa lah. Memang luas lah dia buat Berbanding dengan Alostar Alostar Pekan Rabu tu, aku tengok lepas naik lepas naik yang apa, yang bangunan baru tu, dia terus jadi macam tak berapa meriah lah dekat Pekan Rabu tu. Tapi dekat sini dia naik bangunan baru, dia tetap meriah masih ramai lagi orang datang lah. Okey, kita try naik ke atas aku dah nampak baju dah kat situ. Jom kita survey tengok. Aku punya parking habis pukul berapa dekat habis kot. Tak apa, kita round dulu atas. Oh belum. Parking aku habis pukul 1 Okey guys, ini penjualan baju-baju lah Dia banyak jual baju-baju kat sini. Baju kelawar memang cantik-cantik lah. Berapa ni? 195 selai. Patutlah cantik. Ini 200 harganya 200 guys. Cuba kita tengok kat sana, dia ada macam kain pelikat seluar baju dan seluar satu set berbentuk kain pelikat T-shirt turtle pun ada. Ni baju kelawar lah. Sehelai 38, RM100 3 helai yang kat depan ni. Ni seluar yang berbentuk kain pelikat lah. Okey kat sana kain batik guys siap dijahit RM20. Yang ni batik lepas batik lepas. Oh ada juga. Oh yang ni dah jahit lah. Oh okey.
Sabati Collection. Okey, jom kita pergi sana guys. Okay lah, basically baju lah kat sini pakaian pakaian, menjual pakaian-pakaian ada juga tabung diletakkan di tengah tu. Fatimah no. Ini semua kedai-kedai pakaian lah kedai-kedai kain, kedai-kedai songkit, kedai-kedai sutra. Oh ni sutra krip cantik guys Oh cantik betul lah sutra ni. Tak apa bang, saya sebi-sebi dulu bang. Saya sebi-sebi dulu. Tapi cantik lah. Saya yang lelaki pun tertarik juga. Ada macam-macam harga. Oh ni sutra creepy. Ni cotton ni. Cotton murah je. Ni cotton saja. Oh, Ni biasa sutra creep. Ui, lagi halus lembut Nak ada batu pun ada, nak tak ada batu pun ada. Okey bang. Saya sebi tu bang. Kita tengok dulu. Cantik lah bang. Oh. Kaftan. 10,000 kaftan ni macam mana Baju ni? Baju mana? Oh, baju kelawar lah. Macam ni Baju macam-macam harga, murah ada, mahal pun ada. Oh tu cotton silk. Okey bang. Terima kasih Sutra guys Ini baju-baju kelawar lah. Kaftan Nama dia kaftan guys. Bukan baju kelawar Kita menggelarnya baju kelawar. Okey guys, t-shirt Terengganu kat atas tu. Sampai ke belakang sana guys kedai-kedai pakaian ni. Tak pergi tengok ke tak tapi yalah macam biasalah kalau kata pakaian tu semua kedai yang di atas ni menjual pakaian lah. Okey. Betul lah tu. Pakaian saja pakaian saja. Dia telah mengasingkan kedai pakaian satu komplek, kedai makanan satu komplek. Dan tapi kedua-duanya ada food court lah. Dekat bawah ni pun ada food court. Ini sehelai 50 kaftan patutlah cantik. Kat bawah ada food court, dekat bawah yang komplek belah sana pun ada food court juga. Exit parking. Oh, okey, ada parking kat situ Oh, parking kat sini terus masuk ke kedai-kedai pakaian Kalau parking di tingkat atas ni. Jom aku tunjukkan parking di kompleks Pasar Payang Tandas dekat sini guys. 50 sen sekali masuk. Okey, ini dia guys, parking di Pasar Payang Ada parking rupanya. Okey.
Okey, jom kita lalu sini. Cantik lah ni. Kaftan tie-dye RM15. Macam cantik lah. Kain dia pun lembut lah. Cantik lah. Ni cotton lah bang kan? Cotton biasa, yang ni cotton viscose. Yang ni cotton apa? Viscose. Oh ni lah. Yang ni lagi ni 35, 1300. Yang ni selai Selai 35. Oh. Ni tie-dye. Ini kalau lah. HS Batik. Okey bang, terima kasih bang. Saya survey dulu. Akak ni jual apa jual kacang-kacang minuman sambil tarik troli dekat Pasar Payang ni Rajin akak tu. Okey, ini penjualan t-shirt T-shirt Terengganu. T-shirt bergambar jembatan, gambar penyu, all black kat sini. T-shirt Terengganu. Kurta pelikat. T-shirt ni macam glow in the dark. Okay guys, kita berada di belah mana ni? Sebelah mana Oh, kereta aku di sebelah sana guys di sebelah sana. So kita berada di bahagian tepi ni, dekat Surau Nurul Iman depan ni. Kita berada di sini guys luas luas. Komplek ni memang luas. Okay guys, aku rasa setakat ini saja kot aku punya review di Pasar Payang, kedai Pasar Payang ni Tadi seksyen makanan, seksyen barang basah, seksyen sayur-sayuran, semua kita dah pergi tengok. Dan di sini adalah kompleks tempat orang menjual pakaian Okey lah, aku rasa setakat itu sajalah review aku di kedai Pasar Payang ni. Dan kalau ada tempat-tempat menarik lagi di Kuala Terengganu ni, aku akan pasti membuat rakaman lagi berkenaan Kuala Terengganu. Okey guys, setakat itu saja. Sehingga kita bertemu lagi di video aku yang akan datang. Okay guys, kita lunch di Kolok Street di Kuala Terengganu ni. Katanya Kolok Street ni tempat yang viral, agak viral lah. Tak tahulah macam mana dia boleh viral Katanya artis-artis singgah makan di sini. So jom kita tengok apa yang ada di Kolok Street. Terkenal dengan perut bakar dan daging bakar. Sos tok say. Apa maksud dia? Tolong bayar dulu sebelum keluar kedai. Okey. Papan tanda telah disediakan. Mana orang-orang yang menjaga menjaga lauk-lauk ni. Berdosa makan tak bayar, keluar kedai tanpa bayar makanan. Pernah orang makan tak bayar ke ni? Ini tempat ulam-ulaman pelbagai ulaman yang ada di sini. Sambal tempoyak, bodo pun ada.
Ikan bakar guys. Ini apa? Rusuk kari. Rusuk apa Ini rusuk apa Lembu Oh, okay. Berbagai aneka lauk guys kat sini. Makan tengah hari. Mana Ustaz? Macam duduk air. Ai, duduk dalam tu. Aircon. Alright. Okay guys, inilah dia Kolok Street. Beraneka jenis lauk ada kat sini Kita ada kerabu, kerabu perut, semua ada memang sedap makan sini Macam-macam aneka lauk. Ni apa? Oh, ini sup Ini jenis sup Oh, ini sup keting. Apa sup keting ni Sup keting guys. Ini macam menarik. Ini sup daging. Okey, makanan sup-sup ni aku tengok dia jenis macam orang-orang di Batu Kurau makan jugalah Dia cicah dengan air asam. Ni ada daging bakar, perut bakar pun ada. Okey guys, jom kita lepak kat dalam Ustaz dah ambil tempat kat dalam. Kat dalam ni dia ada air condition sikit. Okay, Ustaz ada kat sini guys. Kau tak makan makan? Okay guys, aku kini berada di mana ni Is? Pulau Duyung Pulau Duyung. So kita nak lepak minum-minum sekejap kat kedai ni. Okay. Kat sana tu Pasar Payang guys Pasar Payang. Lepas tu menara Masjid Putih pun nampak dari sini tapi komplek Pasar Payang ni dia ada dua. Itu yang ada dua kompleks Tu satu kan. itu yang baru buka tu lah. Yang baru buka yang tu kan. Yang ni tahun ni 2 hari nak Ramadan makcik tu kata baru masuk. Ya betul. Oh. Betul lama lah. Okay, jom kita lepak minum